Hai, so hari ni saya nak share dengan korang satu lagi features dekat dalam kalkulator korang yang maybe korang tak tahu. Tapi sebenarnya kalau korang pandai pakai button ni, dia akan save korang punya masa sangat-sangat banyak. Bayangkan jalan kerja yang selama ni korang kena tekan hingga boleh memakan masa 1 ke 2 minit, sekarang boleh tekan dalam masa 0.5 saat je. So, jom saya ajar korang button apa yang kita nak kena guna tu. Okey, saya ambil satu sampel. Ini merujuk kepada matematik tingkatan 2 bab 1 iaitu pola dan jujukan. Okey, katakanlah korang kena cari pola untuk jujukan tersebut. Okey, dan saya nak skip part yang mana macam mana cara nak cari pola tersebut, sebabnya ni korang mesti dah tahu kan. Okey, katakanlah pola tersebut di antara nombor pertama dan nombor kedua perlu menambah dengan 6. So, perkara pertama, lepas tekan je on, pastikan kalkulator korang dah bersih. Pastikan kalkulator korang hanya tinggal simbol D ni sahaja. Okey, so kita masukkan nombor yang pertama, 15. Okey, tambah dengan 6. 6 ni sebab pola kan. Okey, so korang akan dapat 21. Maknanya nombor yang kedua dalam jujukan tersebut ialah nombor 21. Okey, so biasanya student yang tak tahu pakai button ni, dia akan type semula nombor tersebut dan ditambahkan dengan 6 untuk dapatkan nombor yang seterusnya. Okey, so macam mana dia buat? Tekan button off. Okey, dia akan type 21 tambah 6, tekan sama dengan. So, dia akan dapat nombor yang seterusnya iaitu 27. So, dia nak buat yang seterusnya, dia padam balik, dia tulis lagi 27 tambah 6. So, dia dapat 33 dan dia repeat sampai Abah Jamil. Okey, so jom saya ajar korang macam mana nak buat dengan lebih cepat. So, perkara pertama, type semula 15 tambah 6 dekat dalam kalkulator, tekan sama dengan. Korang akan dapat jawapan 21. Okey, lepas dapat jawapan ni, korang tekan button ans yang ada dekat bawah ni. Ans ni maksudnya answer sebenarnya. Okey, jawapan. So, korang tekan je dia akan keluar ans. Okey, ans ni membawa maksud nombor yang berada dekat bawah ni, yang terakhir sekali daripada pengiraan korang. So, nombor yang terakhir ialah 21. So, korang tekan tambah 6, tekan sama dengan, korang akan dapat 27. Okey, nilai ans ni sekarang dah berubah tau. Sekarang ans ialah 27 sebab ini adalah nombor yang terakhir. So, bila tambah 6, korang akan dapat 33. Tekan lagi sama dengan, korang akan dapat 39. Sama dengan 45. Sama dengan 51. Banyak lagi lah. Senang kan? Daripada 2 minit sekarang jadi 0.5 saat je. So, semua boleh settle. Jangan lupa share dengan kawan korang, okey?